Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 5 Julai 2026, genaplah 2 tahun arahan anak Mai Azad meninggalkan kami sekeluarga. Pakcik sekarang ini berada di dalam kuburan. Pakcik mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada saudara Munir kerana telah mencipta lagu dan lirik yang kedua dengan tajuk Demi Yang Tersayang, Halang Bekho, Selamatkan Nyawa. Jadi mesej yang disampaikan dikasihkan lagu ini adalah untuk semua pengguna-pengguna lebuhraya, kepada semua ibu bapa, semua suami isteri, anak-anak, khususnya pengguna lebuhraya yang sebagai riders dan juga pemandu motorsports, agar dapat menyokong petition pakcik, yang mana pakcik harapkan mencari 1 juta pengguna-pengguna beraya yang menyokong petition pakcik agar usul pakcik ini dapat dilaksanakan satu undang-undang khusus kepada bekho untuk tidak boleh berada di beraya di waktu-waktu puncak, dan kalau boleh bekho itu tidak boleh dipandu di beraya dan ianya berada di atas loader ataupun ditowingkan oleh kenderaan yang lain. Itu hasrat pakcik, tolong bantulah pakcik. Sebab usul pakcik ini kerdil, tetapi dengan adanya suara anda 1 juta, ianya boleh membuatkan satu perubahan. Oleh itu tolong bantu pakcik. Usul pakcik ini bukan untuk diri pakcik, adalah untuk selamatkan semua nyawa-nyawa pengguna lebuhraya yang berkemungkinan boleh menyebabkan kemalangan maut itu berlaku, khususnya dengan kehadiran bekho. Ada video video yang telah pakcik uploadkan yang pakcik kongsikan tentang beberapa insiden kemalangan maut yang berlaku dengan kehadiran bekho. Oleh itu tolonglah support pakcik ya. Terima kasih saudara Murim, mudah-mudahan dia terus berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.